Assalamualaikum tuan-tuan. Rashdan di sini. Saya Rashdan dari Rad Motoring Selayang tuan-tuan. Hari ini saya nak tunjuk dekat tuan-tuan 20 buah unit Toyota dan Lexus. Okey, dari segmen sedan, dari segmen MPV, dari segmen SUV dan juga SUV mewah tuan-tuan. Harga pula tuan-tuan serendah 16,800 sahaja tuan-tuan. Saya akan review sepantas kilat yang boleh untuk tuan-tuan. Saya sebut harga dan juga model. In case kalau tuan-tuan nak detail sesebuah kereta, boleh WhatsApp ataupun call saya terus tuan-tuan. Tak ada masalah. Okey, jom ikut saya. Yang pertama ni tuan-tuan, saya ada Camry 2.4 G. Tuan-tuan bagi dekat saya hanya 16,800 sahaja tuan-tuan. Okey, yang dekat belakang dia tuan-tuan 2.0 E. Okey, yang ni tuan-tuan bagi dekat saya hanya 20,800 sahaja tuan-tuan. Yang ini 2.0 G. Tuan-tuan bagi dekat saya hanya 24,800 sahaja tuan-tuan. Alright. Yang depan ni tuan-tuan ACV50. Yang ini 2.0 G, tuan-tuan bagi dekat saya hanya 35,800 sahaja tuan-tuan. Yang ni pun sama 2.0 G 2012. Tuan-tuan bagi dekat saya hanya 38,800. Kalau tuan-tuan datang esok, saya bagi tuan-tuan free service, free tinted, okey? Last esok tuan-tuan, free service, free tinted. Saya bagi tuan-tuan kereta 35,000 sahaja tuan-tuan. Betapa baiknya offer yang saya cuba bagi dekat tuan-tuan. Yang ini tuan-tuan 2.0 E 20,800 sahaja tuan-tuan. Dekat sana saya ada lagi 4 biji Camry tuan-tuan. Okey, cantik-cantik. Yang ini tuan-tuan special tuan-tuan 2.0 2.5 V. Tuan-tuan boleh tengok grill pun cantik. Nombor plate special 3 angka. Bagi dekat saya 42,800 sahaja tuan-tuan. Yang ini 2.0 GX tuan-tuan. Paling rare dalam market sekarang tuan-tuan. Memang dalam market tak banyak. Tak ada orang jual pun tuan-tuan. Yang ini bagi dekat saya 45,800 sahaja tuan-tuan. Okey, belakang ni 2.5 V tuan-tuan. Yang ini unit biasa tuan-tuan. Bagi dekat saya hanya 32,800 sahaja tuan-tuan. Okey. Yang ini 2.5 V juga tuan-tuan. Bagi dekat saya hanya 32,800 sahaja juga tuan-tuan. Okey, sangat-sangat murah. Camry ni tuan-tuan tak payah cakap lagi. Ketahanan dia memang berbaloi tuan-tuan nak pakai. Okey. Yang ini 2.4 V. Tuan-tuan bagi dekat saya 19,800 sahaja. Kereta satu owner tuan-tuan. Mileage 150,000. Okey. Yang belakang ni tuan-tuan 2.0 G. Yang ni tuan-tuan bagi dekat saya hanya 24,800 sahaja tuan-tuan. Condition memang cantik. Lower arm, steering rack. Cantik tuan-tuan. Tak percaya datang kita test drive sama-sama. Okey. Kita ke segmen MPV pula tuan-tuan. Yang ini Estima ACR 50 2.4 V. Tuan-tuan bagi dekat saya hanya 36,800 sahaja tuan-tuan. Power door kiri kanan hidup lagi tuan-tuan. Okey, yang warna light blue ni 3.5 V6 tuan-tuan. Yang ini pun pick up memang sedap tuan-tuan bagi dekat saya 31,800 sahaja. Kemudian saya ada segmen SUV mewah 2 buah tuan-tuan. Yang ini RX 350 tuan-tuan 2010 bagi dekat saya hanya 32,800 sahaja tuan-tuan. Depan ni tuan-tuan RX 350 juga warna blue black tuan-tuan. Memang cantik, nombor plate pun 2 angka tuan-tuan. Bagi dekat saya hanya 31,800 sahaja tuan-tuan. Okey, kemudian saya ada 2 buah Harrier. Yang ni tuan-tuan 2.4 G tuan-tuan bagi dekat saya hanya 24,800 sahaja tuan-tuan. Belakang saya ada lagi sebuah Harrier 2.4 G tuan-tuan. Yang ni pun tuan-tuan bagi dekat saya hanya 24,800. Kemudian tuan-tuan saya ada lagi SUV mewah. Yang ni RX 270. Okey tuan-tuan bagi dekat saya hanya paling murah dalam market tuan-tuan. 32,800 sahaja tuan-tuan. Okey. And then barang yang last tuan-tuan. Ini Lexus 3.5 juga tuan-tuan. RX 350. Yang ni facelift unit.
tuan-tuan bagi dekat saya 53,800 sahaja tuan-tuan. Okey. So mana tuan-tuan yang sedang mencari sedan mewah, okey, sedan nak tahan lasak, nak pakai lama, nak long term punya penggunaan tuan-tuan, boleh cari saya di Rad Motoring Selayang ataupun tuan-tuan terus call saya 0112693574 tuan-tuan. Saya Rashdan dari Rad Motoring. Tuan-tuan berminat terus call saya, calling. Assalamualaikum.